Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video kali ini, saya nak perkenalkan anda kepada first principle of derivative. So, dah belajar kat sekolah dulu, saya dah pastilah korang dah tahu dah benda ni. Cuma, of course, kita kena ulang kaji sikit. So, saya akan mulakan dengan equation yang simple-simple. Lepas tu, kita akan pergi kepada equation yang semakin susah. Okay, jom kita mula. Okay, jadi untuk first principle of derivative ni, ada formula yang anda kena hafal. Dan ini berbalik kepada konsep limit. Okay, jadi formula yang anda kena hafal adalah when we have a function, katakanlah fx, okay, the differentiation untuk function tersebut kita boleh tulis sebagai f prime x, okay. Kemudian kita ada limit untuk h menghampiri kosong, okay. Kemudian function kita adalah fx plus h minus fx over h. So formula ni kena hafal. Kan tidak akan diberi. So anda kena hafal dan anda kena fahamkan nak guna macam mana. Cuba tengok limit ni. Apa masalah dengan limit ni? So the thing is, kita ada h approaching 0 dekat sini. Kemudian kita ada h sebagai denominator ni. So dalam function ni pun kita akan nampak bila kita apply limit ni directly, kita akan dapat function yang denominator dia 0. Okay, so memang dalam case ini kita tak boleh nak apply limit ni directly. Okay, ada algebra, ada proses yang kita kena buat supaya h kat bawah tu hilang terlebih dahulu, baru kita boleh apply limit approaching to 0. Okay, so kita start dengan benda paling basic dulu. Okay, so let's say example kita yang pertama ni adalah fx sama dengan x kuasa 2. Semua dah tahu dah, differentiation untuk x kuasa 2 ni adalah 2x. Sebab korang dah belajar yang advance kan, dah tahu dah power bawa turun ke depan, lepas tu power berkurang 1 dan sebagainya. So kita tahu dah jawapannya 2x. The problem is macam mana kita nak apply first principle punya formula tu untuk mendapatkan derivatif bagi ini. Okay, so first things first, kita tengok dulu balik formula ni. So dalam formula ni, selain daripada fx, kita juga ada fx plus h. Maknanya any variable ataupun term x yang ada dalam function tu, kita kena tukar kepada x plus h. Jadi, untuk kes yang soalan yang pertama ni, kalau fx kita ada x square, maka fx plus h kita adalah x plus h square. Okey? Ringkasnya, kesemua x ni akan jadi x plus h. Jadi, jangan buat macam ni pula. Ni salah lah. X square plus h. Ni salah. Okey? Dia mesti x tu kuasa 2. So, the whole x tu bertukar menjadi x plus h. Okay. So, now kita dah tahu fx apa. Kita pun dah ada fx plus h ni apa. Kita boleh pakai formula tadi. So, kita pun start. So, f prime x adalah sama dengan, so formula dia adalah fx plus h dulu. So, kita ada x plus h square. Okay. Kemudian, minus fx. So, minus x square over h. Oh, sorry, saya terlupa tulis limit dia. Sekejap. Sebelah sini ada limit dia. So, limit h menghampiri kosong. Okay, so again saya nak tegaskan. Kita tak boleh nak apply limit ni directly because ini akan menyebabkan h ni jadi kosong. Okay, so apa kita kena buat? Kita kena simplify ke manipulate ke whatever yang kita boleh buat supaya h kat bawah ni boleh hilang. Okay, so apa kata kita tengok dulu apa kita boleh buat kat atas ni. Okay, so kat atas ni apa kita boleh buat adalah, okay, saya tulis balik limit. So limit h approaching 0. Okay, kita dapati kat atas ni kita boleh kembangkan kepada x square tambah 2hx tambah h square. Lepas tu ada kat luar tu minus x square. Okay, over h. Okey, kemudian kita dapati ada term yang kita boleh hilangkan. Sebagai contoh, x square dengan x square ni boleh dihapuskan sebab x square tolak x square. Okey, so kita tulis baliklah. Kita ada limit h approaching 0. So kita ada 2hx plus h square over h. Alright, so kita tak bersambung ke page sebelah sebab tak muat dah. Tapi tengok dulu. Sekarang ni perasan tak? Dekat atas ni, kedua-dua sebutan 2hx dengan h square ni ada h. Meaning that kita boleh factorize h itu keluar. Okay, sekarang saya ambil ni dulu, bawa ke sebelah. Kita sambung.
Dan kita dapati H kita boleh difaktorkan. So, kita ada H dekat sini. And then kat sini kita ada 2X tambah H. Sebab tadi H square kan. So, kita keluarkan satu H. Dan dekat sini kita dapati H dengan H boleh cancel. Kan? So, terhapuslah H kat bawah tu. Maka, tinggallah apa? Tinggallah 2X tambah H sahaja. Okey, sekarang cuba tengok. Boleh tak kita apply limit ni ke dalam function ni? Boleh. Because sekarang kita dah tak ada dah per H tu. So, bila kita apply limit H menghampiri kosong, kita dapat hapuskan H dekat sini tanpa memberi sebarang masalah kepada function. So, bila kita apply limit ni, kita dapati H itu akan hilang, maka tinggallah 2X sahaja. Adakah 2X itu hasil derivatif ataupun differentiation untuk X square? Yes. So, itulah jawapan dia. Okay. So, kalau kita go through sikit lah, step yang kita buat tadi ni, kita punya maklumat sekarang ni kan, dekat belah atas ni, kita akan cari H yang kita boleh factorize. Okay. Sebab apa? Sebab bila kita dapat factorize H kat situ, kita akan boleh cancel dengan H kat bawah ni. Bila H dah tak ada kat bawah ni, dah settle masalah. Okay. Sebab apa? Bila kita ada limit H menghampiri kosong, selagi H tu ada kat bawah tu, memang problem. Okay. So, dekat step ni kita dapati, nampak tak kita boleh factorize ni, H ni dengan H ni. Okay. So, settle masalah.